Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat lagi kita menyambung pengajian kitab Kifayatul Muhtaj yang membicarakan tentang sejarah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Hari ini kita nak masuk satu bahagian yang mengisahkan kanak-kanak kecil yang boleh berkata-kata, bayi kecil yang boleh berkata-kata. Dalam dunia ini ada beberapa orang bayi yang boleh berkata-kata ketika masih bayi lagi. Siapakah mereka? Dan jika benar dikatakan mereka ini boleh bercakap ketika masih kecil, sahihkah cerita itu? Memandangkan sebelum ini kita bercerita tentang kisah Masyitah. Ketika Masyitah nak dihukum bunuh supaya dia terjun ke dalam periuk yang dididihkan air panas, dia rasa kesian nak terjun sebab teringatkan anak yang dia pegang. Tiba-tiba anak tu bercakap. Anak tu kata, "Mak berada di landasan yang benar. Jangan takut." Menyebabkan Masyitah dengan anak dia pun terjun. Itu satu orang bayi yang boleh berkata-kata ketika masih kecil, ketika masih bayi. Dalam kitab ini ada disebutkan beberapa orang lagi bayi. Mari sama-sama kita lihat siapa yang disenaraikan oleh Tuhan kita. Bermula segala anak yang berkata-kata di dalam buai itu 10 orang. Kata Tuhan kitab kita, budak kecil yang masih di dalam buai yang boleh bercakap ada 10 orang. Yang tersebut di dalam nazam yang dinazamkan oleh Jalal As-Sayuti. Ada satu orang ulama, dia buat syair tentang 10 orang budak yang boleh berkata-kata. Dengan katanya syair yang maksudnya, berkata di dalam buai itu Nabi Muhammad dan Nabi Yahya dan Nabi Isa dan Nabi Ibrahim dan Siti Maryam, dan yang melepaskan bagi Juraij, kemudian maka yang menaik saksi bagi Yusuf, dan kanak-kanak pada Ukhdud, yakni anak yang menyuruh akan ibunya menjatuhkan dirinya di dalam lubang di dalamnya api yang sangat nyala, yang diriwayat pada kitab Muslim, dan Masyitah pada zaman Fir'aun anaknya, dan pada zaman Nabi yang hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Mubarak, yang menyempurnakan 10 orang. Itu bahasa lama tu. Jadi yang pertama, kanak-kanak yang boleh berkata-kata ketika masih di dalam buai ialah Nabi Muhammad. Yang kedua Nabi Yahya. Yang ketiga Nabi Isa. Yang keempat Nabi Ibrahim. Yang kelima Siti Maryam, mak kepada Nabi Isa. Yang ketujuh, satu orang budak kecil, dia tolong selamatkan seorang hamba Allah yang bernama Juraij. Yang ketujuh, satu orang budak kecil yang mak dia ni dihukum terjun ke dalam lubang berapi. Yang ke-8, anak Masyitah. Yang ke-9, mana mi satu ni? Pada zaman Nabi Muhammad ada satu orang budak yang bernama Mubarak. 9 orang, mana hilang satu? Tak apalah, sekejap kita jumpa juga tu. Maka kisah Nabi SAW itu, tak kala keluar daripada perut ibunya bersin ia. Konon ceritanya ketika Nabi Muhammad lahir-lahir saja terus bersin. Macam mana tu? Lahir-lahir saja terus bersin. Maka mengucap ia Alhamdulillah. Lepas bersin, Nabi Muhammad ni kata pula Alhamdulillah. Budak kecil baru lahir ni tadi. Yang kita lahir-lahir menangis, dia lahir-lahir bersin mengucap Alhamdulillah. Maka menyahut segala malaikat dengan katanya Yarhamukallah. Malaikat pun sahut. Kan Nabi Muhammad lahir-lahir dia bersin, hacim Alhamdulillah. Malaikat pun jawab Yarhamukallah. Jadi cerita ini setakat yang saya cari tak ada sandaran. Jadi cerita ni, dalam riwayat yang lain dia katakan Nabi Muhammad ni lahir-lahir dia sebut Allahu Akbar kabira.
Cerita ni tak ada sandaran, kita simpan ke tepi. Ya. Pada suatu riwayat awal, perkataan Nabi tatkala keluar itu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lahir-lahir terus sebut yang ni dah. Kalau anak kita lahir-lahir sebut yang ni, mak dia lari. Lahir-lahir terus sebut Allahu Akbar kabira, lari mak dah. Dan kisah Nabi Yahya bahawa menaik saksi bagi Nabi Isa padahal umurnya setahun dan sebulan, dengan katanya asyhadu innaka abdullahi wa rasuluh. Nabi Yahya ni umur dia setahun, tiba-tiba dia kata aku naik saksi bahawa Nabi Isa ni ialah pesuruh Tuhan. Umur dia baru setahun, dia boleh cakap lah. Cerita ini pun tak ada sandaran, tak jumpa sandaran dia. Kita tinggalkan ke tepi juga. Walaupun tuan kitab kita ada, tapi sebenarnya cerita ni boleh kita katakan tak ada. Dan kisah Nabi Isa itu seperti yang tersebut di dalam Quran. Tadi cerita Nabi Muhammad tadi tak confirm, cerita Nabi Yahya pun tak confirm. Yang ketiga ialah cerita Nabi Isa. Dan cerita yang ketiga ni confirm. Sebab apa? Sandaran dia ada dalam Quran. Ini cerita betul. Nabi Isa itu seperti yang tersebut di dalam Quran. Tatkala keluar daripada perut ibunya, kemudian daripada sangat jua dengan katanya, dia sebut inni Abdullah hingga akhirnya. Kisah Nabi Isa. Yang Nabi Isa bercakap ni bukan masa dia lahir. Dalam Quran dia cerita mak Nabi Isa ni tiba-tiba dia mengandung. Mak dia belum kahwin lagi, dan mak dia ialah seorang rahib wanita, satu orang paderi wanita. Dia tak kahwin. Tiba-tiba datang malaikat Jibril kata kamu akan mengandung. Dia pun terkejut. Jadi bila dia mengandung, dia menjauhkan diri daripada orang. Lahirlah Nabi Isa. Bila lahir Nabi Isa, dia takut nak bawa pergi jumpa dengan kaumnya, kaum Bani Israel. Sat lagi apa pula kata orang kampung? Apa pula kata kaum Bani Israel kan? Dia satu orang wanita yang suci, satu orang rahib, tiba-tiba bawa anak. Jangan-jangan dia telah berzina. Itu yang dia takut. Tapi Allah tolong. Masa dia bawa Nabi Isa ni boleh bercakap. Ceritanya ada dalam Quran. Kemudian dia, yakni Maryam, membawa dia, yakni Nabi Isa yang baru dilahirkan kepada kaumnya dengan